Okay. Grab food. Tak ada lah. Okay geng, Assalamualaikum dan selamat petang. Hari ni kita try buat Grab waktu malam. Alah, hai. So, ni pula ajak lah geng. Nak kena verify muka pula. Kita cari tempat yang lapang sikit. Takkan setiap kali Syak nak kena verify muka. Jadahnya Grab. Sekejap geng. Sekejap nanti kita sambung lah balik. Okay, jom. Dia cedok. Tengok lah mana. Ini tak tahu sekarang ni banyak mana Hidup ibarat ombak datang bawa cabaran. Kadang tenang berlagu, kadang ribut melanda. Namun ku tetap teguh berpaut pada harapan. Kerana kasih-Mu Tuhan sentiasa bersama. Langkah demi langkah ku teruskan perjalanan. Walau perlu membasahi, tak pernah ku berputus asa. Biar dunia berubah, ku pegang kepercayaan. Rezeki dan bahagia semua datang daripadanya. A few moments later. Alhamdulillah. Job pertama masuk. Mantap Pak Bu, mantap. Berapa ni? 1 kilometer je, 2 minit. Let's go guys. Mari kita. Dia dekat area sini memang aku perasan macam ada laju sikit. Dekat area tempat aku stay tu, area apa nama, Lotus. Area Lotus tu kurang sikit. Sendu kat sini banyak. Cuba kita tengok apa benda dia. Apa benda dia order ni? Kedai apa? Apa kodai? Aicha. Okey, mari. Dia order Aicha. Okey. Ni area Temenggung guys Kalau Bazar Ramadan, yang paling top sekali dekat area sini lah. Orang panggil Bazar Ramadan Temenggung. Pasar malam pun not bad. Kita tengok lah. Kedai tepi jalan pun banyak orang berniaga. Kalau luck, jumpa lah makanan sedap. Kalau tak, menyerap lah. Ada satu kedai western kat situ pun sedap. Apa nama dia? Street Crew tak silap aku lah. Selalu juga aku makan kat situ. Aku suka makan ayam golek dia. Ayam golek dia kau bayangkan separuh tak silap aku RM13. RM13, RM14. Okey lah. Kira kalau kau tak nak makan nasi, kau nak makan yang jenis apa, murah tapi tak nak makan nasi, nak kenyang, makanan tu boleh try lah. Aicha, patut aku masuk dalam tadi. Silap pula. Silap. Okey, masuk sini kot. Masuk area sini. Masuk simpang sini. Jangan sidai sudah. Okey, mantap. Assalamualaikum. 403. Ni okey. Okey, hantar dekat je, 2 minit. 2 minit. Ni tak tahu lah flat ke. Ni bukan flat ni. Ini rumah landed ni. Sebelah kiri. Flat sebelah kanan. Macam mana dia bagi aku jalan sini? Oh, dia suruh pusing belakang tu. Senang. Okey. Meriah babe area sini. Area Temenggung ni. Kalau nak cari makan memang datang sini lah. Banyak pilihan. Kalau nak western ada, makanan Melayu ada. Kalau hari Rabu tak silap, hari Rabu ada pasar malam. Ni lah flat depan ni. Mana-mana tempat kalau ada flat mesti banyak lah kedai makan. Jual tepi jalan lain. Okay, ni first time lah aku masuk taman ni. Sebelum ni tak pernah. Ya, tak ada keperluan nak masuk. Tak masuk lah. Ramai juga.
Oh, duduk sini. Mostly orang Melayu lah duduk sini. Apa benda tu? Beli apa siap? Beli sabun. Oh, sabun vending machine mantap. Dia punya surau pun meriah, macam dekat kampung aku. Tiap-tiap malam lepas maghrib mesti ada ceramah. Syok ah, rindu juga ah suasana dekat kampung. Susah rumah taman dapat macam tu. Wah, seronok kau orang ya main pistol. Wah, ni rumah dia. Oh, lemak. Lampu macam lampu disco. Masih kena patut lah. Oi, oh. Apa jalan Grab? Pusing kau bagi aku. Jadah betul lah. Nombor berapa rumah dia? Sorry. Sorry ya, saya tak nampak rumah. Alamak, besarnya Pik. Ada kecil tak? Tak ada. Apa tu? QR boleh? Tak boleh. Tak boleh, saya tak ada. Sekejap. Dah aku nak kena pergi cari kedai nak pecahkan duit pula. Aduh, wush. Apa lah. Jalan je, kasih jalan. Tengok je lah apa benda malam ni tu lah. Leceh betul lah. Aku pula terlupa nak standby duit kecil. Patutnya aku kena standby duit kecil. Sebab kalau customer bayar cash, at least ada lah kan, nak return balik duit customer. Tapi aku pula Ayah tersilap pula, terlupa. Tak apa, nanti kita tengok apa benda kita boleh beli. Lepas tu kita bagi ada duit. Tahu. Kata nak kena hujung sana ya. Nak menjajah. Aku juga nak menjajah. Aku lah jalan kaki aja. Aku tinggalkan motor sini ya. Boleh lah. Sabun boleh pakai. Air teh tarik boleh minum. Sambil keluar buat Grab, sambil beli barang rumah. Jadilah adik. Okey, jom kita pulang balik duit orang. Itu amanah kita kena jujur dengan kerja kita. Lagipun yalah, nanti dia rating 1 star ke apa, mampus. Tak boleh buat Grab lagi. Kes mencuri duit pula. Shopee tak tahu okey ke tak Aku tak pernah pula try Shopee. Tapi orang cakap Shopee dia banyak insentif, kalau tak silap lah. Kalau Lalamove pula dia ada masa dia. Kalau peak hour memang ni lah, boleh kata tinggi lah bayaran. Kalau bukan peak hour nyirap Kau bayangkan 30 km harga dalam RM16. Baloi, memang tak berbaloi lah. Jatuh harga 1 km. Lepas aku kira lah, 1 km jatuh harga 20 sen, 30 sen, 30 sen tak silap. 30 sen kau bayangkan. Otak dia. Ini RM5. 40 sen. 40 sen tambah. Okey. Welcome. Silap aku juga. Bukan salah dia. Aku yang tak prepare duit. Tak apalah. Pengalaman. Lepas ni tahulah, kita kena prepare duit. Kita sambung lagi. Nanti kita sambung lagi Ini dah lama aku rekod ni. Bateri dah lah ada satu je. Okay geng, nanti dapat job nanti kita sambung lagi. Ciao. Job kedua masuk Piloko. Nama kedai dia Piloko. Sini pun busy babe.
Kalau dekat Kulai sini antara yang busy lah. Siang, malam, pagi, petang busy. Okay, nasib baik dia bagi double signal lah. Tekan main tak pandai sikit-sikit tekan macam kaki tu tak tahu tak belajar apa tekan. Tak perlu pun tekan macam itu, benda lah. Nah, sini banyak kedai mamak. Bangunan apa, urusan kerajaan pun ada kalau tak silap kat sini. Urusan air air. Masa tu aku pernah nak hidupkan air, aku kena datang sini. Piloko ni apa benda kedai apa kedai air ke? Malam-malam memang banyak order air Okay, mana kedai dia? 240 meter 240 meter. Dia salah satu yang buat tempat hidup benda ni lah. Kau tengok tu ada bank apa semua. Tu lah salah satu jadikan tempat tu hidup. Ok, belah sini. Lepas tu Piloko kat belah depan. Menghadap jalan ni aku rasa meriah gila kat sini. Apa, Malaysia Book of Record big apa ni? Oh, tu ke Piloko? GrabFood 419. Okay, thank you. Aku dapat double order guys. Nak collect dia jauh juga ni, 1.7 km. Okay, jom kita pergi collect order. Sekejap lagi kita sambung balik. Mari kita. GrabFood 721. GrabFood Tak dengar. GrabFood Dia apa? 721. Belum siap lagi Siapnya sekejap je rupanya. Yelah, aku silap tak tengok. Lepas tu kedai pun langsung tak cakap. Awal aku rasa dia orang dah kena dengan rider banyak kali kan. Rider push diorang, tekan diorang. Tu yang diorang pun macam malas nak raya rider. Kena pandai-pandai tengok dah siap ke belum. Nak kena selalu check. Sebab dia orang memang takkan cakap dengan kita. Macam tu lah dia. Mary Brown IOI. So masing-masing kerja tengah stres. Tapi sebenarnya kan, pekerja-pekerja Mary Brown, korang kena bersyukur tau. At least korang ada kerja. Bila korang ada kerja, sebenarnya korang ada modal. So bila korang ada modal, korang boleh start dengan benda yang lain tau. Korang start dengan sekarang kan banyak, dah macam-macam lah sekarang kau boleh buat. Affiliate lah, apalah. So benda-benda macam tu lama kelamaan akan bagi juga impact dekat diri kau. Yang penting kau jangan stop kan. Aku pun sebenarnya macam tu juga. Dulu masa aku kerja, aku tak pernah terfikir benda tu. Tapi sebenarnya bila aku terfikir, aku cakap, bila aku nak bebas kan? Aku nak bebas kewangan, aku nak bebas buat kreativiti aku. Aku nak buat apa benda yang aku suka lah. Maksudnya kreativiti aku tu tak terhalang. Tapi ni bila jadi macam ni, so aku adalah buang. Aku kena buang kerja. Bukan kena buang lah, retrenchment orang panggil. Company nak pindah balik ke Jepun kan. So aku cuba juga cari kerja lain. Tapi bila aku fikir-fikir balik, bila aku cari kerja lain, bila aku dapat kerja tetap, sebenarnya benda yang sama aku akan hadap nanti. Masa aku terikat, aku nak pergi mana, aku nak cuti pun orang yang decide. So benda tu dia bagus bagi orang yang suka hidup stable. Tapi aku bukan masalah tak suka hidup stable, cuma aku nak grow. Aku tak nak income tu static. Nak dapat kenaikan gaji bukan senang guys. Even kau kerja profesional pun serius susah.
Okay lah, nanti kita sambung lagi. Ciao. Ada macam jalan kilang ke quarters lah. Sekejap, macam quarters pekerja. Yang order ni orang Indonesia ni aku rasa. Sebab dia tulis pun Satpam. Ini ke yang kedua? Tak silap aku yang kedua. Yang ini. Masih bang. Okay. Minta maaf bang, lambat Minta maaf. Okay, settle. Malam ni lain macam cabaran dia. Sikit lah, agak mencabar. Tapi aku okey je. Aku dah biasa lah. Buatlah move dulu. Macam-macam lah. Anjing lain. Naik tingkat 8. Kau bayangkan lift rosak. Naik tingkat 8. Lepas tu hantar nasi Arab 2 dulang. Masa tu bulan puasa. Kau bayangkan. Nasib baik lah. Orang kita ni baik, alhamdulillah. Bagi aku minum air, lepas tu bagi aku tips. Aku sampai dekat atas aku dah tak boleh cakap dengan dia dah. Aku cakap dah macam mengah gila. Aku cakap, bang, saya ni hantar nasi Arab. Lepas tu dah dia kata suruh minum pun aku angguk je, tak jawab. Punya mengah. Itulah dia cabaran jadi rider. Ramai cakap orang kena kental. Memang betul lah, kena kental. Okay, nanti kita sambung lagi. 11.5 km. Biar betul siap. Bapak jauh. Gila lah. Tak apa lah, jom lah. Kita layan je. Apa dah hal? Jauh pun jauh. Yang Ji bayar. Apa dah hal? Nanti sambung lagi guys. Okay, ciao. Mari kita. Hai. Ya. Sorry lambat. Sampai berapa? 26.50 sen. Tak ada lah. Ini baru masak. Sekejap. Grab food tak? Ya. 694-733. Mana kan? Ibu tanya itu. RM16.30. Okey, sekejap. Okey, masih bang. Yang tu? Sudah. Okey, masih ya? Okey. Okey, yang kedua 800 meter dekat je. Drop off yang kedua 800 meter dekat je. Jom. Mari kita. Grab food. Letak situ VS berapa? Ha? VS berapa? VS berapa? VS 98. 98. Ha, gate A. Letak situ Okey. Angin pagi sapa wajah, enjin hidup, jiwa pun bebas. Jom kita jalan. Mentari baru mula menyinar, helmet dipakai, hati pun segar. Jaket kemas, sarung tangan erat, hari ini destinasi tak sempat disekat. Tak kisah jauh atau dekat, asal roda terus ligat. Bukit, pantai, hutan dan sawah, semua jadi cerita indah. Tak perlu kaya untuk bahagia, cukup minyak penuh dan kawan setia. Setiap seleko ada cerita, setiap kilometer ada makna. Ride sampai Lebam, tak rasa penat, senyum lebar walau badan dah berat. Angin menemani sepanjang jalan, motor dan aku takkan dipisahkan. Ride sampai
Yang penting hati saling hormat. Atas jalan kita semua satu semangat. Kalau hujan kita berhenti, kalau panas tetap nikmati. Perjalanan bukan perlombaan yang dicari, hanyalah pengalaman. Ride sampai Lebam, tak rasa penat. Senyum lebar walau badan dah berat. Angin menemani sepanjang jalan. Motor dan aku takkan dipisahkan. Ride sampai Lebam, terus melayang. Lupakan sekejap semua bayang. Selagi enjin masih bernyawa, selagi itu kita menjelajah. Biar orang tak mengerti kenapa kami selalu pergi. Sebab bahagia bukan dimiliki, ia dirasa dalam setiap perjalanan ini. Tayar berputar tanpa henti, mencari damai di bumi ilahi. Esok entah kemana lagi, asal bersama semuanya jadi. Ride sampai Lebam, hati tetap senyum. Walau jauh tetap takkan jemu. Setiap laluan jadi kenangan yang akan disimpan sepanjang zaman. Ride sampai Lebam, sampai puas, mengejar damai seluas-luas. Bila enjin mula berbunyi, disitulah bermula cerita kami. Wow, jalan masih panjang di depan. Angin masih setia meneman. Ride sampai Lebam, sampai jumpa di destinasi yang seterusnya. Hari ini dalam RM23 5 booking. So tak mencapai lah berapa yang aku nak. Aku nak RM50 tapi dapat RM30. Dapat RM23. Tak apalah, alhamdulillah cukup. Besok kita cuba lagi. Malam aku dapat RM28.60. Aku dapat tips. So total 2 hari aku buat RM52.40. Jom besok kita sambung lagi. Kita tengok macam mana, berapa aku boleh dapat. Besok aku target aku nak buat full day. And then kalau aku tak dapat, besok aku nak cuba on lama. Kita tengok macam mana. Okay geng, Assalamualaikum dan terima kasih kerana sudi menonton. Bye bye geng.